Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firas bin Muhammad Fauzi. Saya merupakan murid kelas 6 efektif. Saya menjawat jawatan sebagai seorang pengawas sekolah dan bergiat aktif dalam kelab Doktor Muda. Pada waktu rehat, di sinilah saatnya saya akan menghabiskan masa terluang bersama kawan-kawan untuk membaca buku dan membuat nilam. Dalam banyak-banyak buku di sini, ada sebuah buku yang amat menarik perhatian saya. Buku tersebut bertajuk 55 Petua Orang Berjaya. Buku setebal 188 muka surat ini telah ditulis oleh pakar motivasi yang terkemuka di Malaysia, iaitu Yang Berbahagia Dr. Haji Fazilah bin Haji Kamsah. Beliau juga merupakan seorang bekas pensyarah di Universiti Putra Malaysia dan telah menulis ratusan buku berkaitan bidang motivasi. Beliau telah dibantu oleh Ahmad Razali Yusof, iaitu seorang bekas peguam cara dan peguam bela, dan juga merupakan seorang penceramah dan CEO NLP. Gandingan mantap kedua-dua penulis ini telah menghasilkan sebuah buku motivasi yang hebat dan menarik untuk dibaca. Buku ini juga merupakan buku bestseller yang terjual melebihi 10,000 naskah dan telah diulang cetak beberapa kali, iaitu pada tahun 2005, 2006 dan 2018. Buku 55 Petua Orang Berjaya ini adalah himpunan idea-idea kejayaan yang dikongsi oleh individu-individu berjaya dan paparan petua bagaimana mereka menguruskan hidup mereka sehingga memperoleh kecemerlangan dan keunggulan dalam hidup. Penulis telah memberikan idea bagaimana untuk mencapai kecemerlangan dalam kehidupan. Menurut penulis, tiada jalan singkat untuk mencapai kecemerlangan dalam kehidupan, tetapi bermula daripada keinginan, angan-angan, cita-cita serta usaha untuk merealisasikan matlamat dalam hidup. Buku ini mengandungi 6 bab, iaitu matlamat dan kejayaan, mengurus masa, prioriti dan agihan tugas, belajar menguruskan kerja, bekerja berpasukan dan berlayar diri sendiri. Antara penekanan yang ditampilkan dalam buku motivasi ini adalah bagaimana seseorang itu perlu berubah dan mempunyai fikiran sebagai seorang juara dan memastikan dirinya seorang yang berjaya, sebagaimana yang dinyatakan dalam salah satu kata hikmah yang terkandung dalam buku ini, iaitu kita tidak boleh berjaya sekiranya kita menyatakan bahawa kita akan gagal. Turut diberi penekanan dalam buku ini ialah bagaimana seseorang itu perlu menyedia dan menggunakan log masa agar segala yang dijalankan lebih teratur dan sistematik. Penulis juga turut berkongsi maklumat bagaimana seseorang itu perlu membuat perancangan kerja yang terancang dan sistematik dan jangan sesekali malu bertanya jika ada perkara yang tidak difahami, khususnya dalam melaksanakan tugasan yang diberi di tempat kerja. Seseorang itu juga perlu fokus, mempunyai komitmen yang tinggi dan perlu mempunyai mood. Antara aspek lain yang turut dipaparkan dalam buku motivasi ini ialah bagaimana seseorang pengurus atau ketua itu perlu mengamalkan konsep memberi dan menerima kerja secara berpasukan, dan paling penting turut serta dalam tugas atau pekerjaan yang dijalankan kaki tangan atau turun padang. Sifat-sifat ini amat penting bagi memastikan kejayaan dapat dicapai secara bersama. Buku ini amat menarik bukan sahaja mengetengahkan tips-tips motivasi bagaimana untuk membentuk diri pembaca menjadi orang yang berjaya, malah beliau turut menyelitkan kata-kata hikmah atau mutiara kata, ayat-ayat Al-Quran dan hadis, kisah-kisah sejarah dan berbagai sumber lagi. Secara keseluruhannya, buku ini mudah difahami oleh pembaca kerana laras bahasa yang digunakan adalah mudah dan tidak terlalu banyak menggunakan terminologi dalam bidang pengurusan atau motivasi. Dihiasi dengan ilustrasi menarik dan sesuai dibaca oleh semua peringkat umur. Jika pembaca tertarik buku motivasinya untuk dibaca, pastikan buku 55 Petua Orang Berjaya ini merupakan salah satu bahan bacaan anda. Petua-petua dalam buku ini pastinya akan membantu individu-individu yang berjaya sekaligus meningkatkan motivasi diri dalam usaha untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan. Penulis bukan sahaja memberi semangat baharu kepada pembaca, tetapi juga memberi idea-idea dalam pengurusan hidup seperti pengurusan masa,
semangat untuk bekerja dalam pasukan, berkomunikasi serta cara mengikat dan daya tumpuan dalam menjalankan tugas harian. Kesimpulannya, buku ini ditulis dengan bahasa yang menarik, santai namun padat. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi tentang buku dan isi kandungannya, sila lawati Pusat Sumber SK Kematang Buluh. Anda boleh membuat bacaan dan pinjaman buku di sini. Setakat ini ulasan daripada saya. Sebelum itu, sudilah tuan dengan serangkap pantun. Pergi ke kedai, menaiki beca, naik beca bersama tamu. Pupuklah tabiat, rajin membaca, bertambah ilmu. Sekian, terima kasih.